Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan mempelajari kitab-kitab yang menjadi pegangan di dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab muktamad di dalam mazhab. Para penonton, pelajar sekalian, kitab muktamad di dalam mazhab, maksudnya kitab di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Syafi'i banyak. Okey, daripada zaman Imam Syafi'i sudah ada Ar-Risalah, tapi itu dalam usul fiqh, sudah ada Al-Um. Okey, daripada anak murid beliau Al-Buwaiti, Al-Muzani dan sebagainya. Tapi bagaimanakah kita nak menentukan manakah kitab yang boleh dijadikan pegangan daripada sekalian kitab yang banyak tersebut. Di sini saya tunjukkan satu tasjir peta minda yang menunjukkan kitab-kitab antara kitab-kitab yang penting di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang boleh awak tengok di sini, kita ada Mukhtasar Al-Muzani. Ini Muzani adalah anak murid kanan Imam Syafi'i. Saya cuba besarkan. Okey. Jadi daripada Mukhtasar Al-Muzani terbitlah kitab Nihayatul Matlab Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Khulasah Al-Ghazali, Ta'liqah Al-Hawi Al-Kabir, Bahrul Madhab Asy-Syamil. Ini adalah satu silsilah kitab yang berasal daripada Mukhtasar Al-Muzani. Daripada Nihayatul Matlab diringkaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Basit. Al-Basit diringkaskan menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkaskan menjadi Al-Wajiz. Maka disyarahlah Al-Wajiz oleh Imam Ar-Rafi'i. Okey. Fathul Aziz diringkaskan oleh An-Nawawi dan ditambahkan ta'liqat beliau di dalam Rawdatul Talibin. Dan turun ke bawah. Okey. Saya tak nak menceritakan berkenaan dengan kitab ini satu persatu. InsyaAllah boleh dapatkan jadual ini daripada buku Al-Madkhal ila Al-Madhab Asy-Syafi'i, terbitan Darul Ifta' Jordan, ataupun daripada kitab pengarangnya yang pengarang sendiri, Al-Mu'tamad Inda Syafi'iyah, Dr. Muhammad Al-Kaf. Okey. Ni sekadar saya tunjuk berkenaan dengan kitab. Jadi kita ada banyak mazhab Syafi'i dikenali sebagai mazhab yang paling banyak menghasilkan penulisan. Jadi kita ada antara kitab yang terkenal dan rujukan muktamad kita adalah Minhajut Talibin yang penonton boleh lihat di sini, karangan An-Nawawi, wafat 676 Hijri. Okay. Ada dua syarahan yang paling diutamakan, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Okay, ini antaranya Minhajut Talibin. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan Minhajut Talibin berasal daripada Al-Muharrar, dan memang dalam muqaddimah Minhajut Talibin An-Nawawi menyebutkan bahawa beliau menulis Minhajut Talibin daripada Al-Muharrar. Okay, Al-Muharrar adalah daripada Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini ada mengarang kitab mensyarahkan Al-Wajiz. Al-Wajiz daripada Al-Wasit. Al-Wasit daripada Al-Basit. Al-Basit daripada Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab daripada Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani anak murid kanan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan terdapat banyak lagi kitab-kitab yang menjadi rujukan ataupun teks pembelajaran yang utama di dalam mazhab kita. Contohnya Matan Abu Syuja' Ghayatul Ikhtisar, dikarang oleh Abu Syuja' Al-Asfahani, wafat 593 Hijri. Di atasnya terdapat beberapa syarahan, Al-Iqna', Fathul Qarib. Ada lagi Kifayatul Akhyar. Di sini ada dinazamkan oleh Al-Imriti dalam Nihayatul Tadrib. Kemudian kita ada kitab Masailut Ta'lim Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, karangan Bafadl, wafat 918 Hijri. Ada syarahannya Al-Manhajul Qawim, Bushrul Karim.
Ada juga kitab Al-Malyabari, wafat 987 Hijri, Qurratul Ain, disyarah oleh beliau sendiri dalam Fathul Mu'in. Ada Hasyiah-Hasyiah I'anatul Talibin, Tashyihul Mustafidin, kemudian ada syarahan Nihayatul Zain, dan banyak lagi, okay, kitab-kitab yang lain di dalam mazhab. Antara yang terkenal juga adalah Safwatul Zubat karangan Ibn Ruslan, wafat 844 Hijri, disyarah oleh Asy-Syihab Ar-Ramli dalam Fathul Rahman, oleh Asyams Ar-Ramli, anak kepada Asy-Syihab, Ghayatul Bayan. Jadi mind map ini ataupun ini maklumat yang terdapat di dalam musyajjar ini adalah sangat penting kepada seorang penuntut uh, ilmu mazhab, ilmu fiqh di atas mazhab Asy-Syafi'i. Baik, seterusnya kita kembali kepada kitab Al-Madkhal ila Dirasati Al-Madhahibi Al-Fiqhiyah. الكتب قال المصنف حفظه الله تعالى الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية kitab mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Zakarna fi ma sabaqa, telah kami sebutkan pada barang yang berlalu, ta'ifatan sebahagian ataupun satu kelompok min kutubi ashabina al-Khurasaniyin wal Iraqiyin. Ini disebut di dalam kitab ini, yang mana saya tidak mengambil bahagian tersebut untuk dibaca. Boleh rujuk sendiri kepada kitab Al-Madkhal karangan Ali Jumaah. Jadi telah disebut di dalam kitab ini, sebelum daripada muka surat ini, akan beberapa kitab ashab mazhab Syafi'i daripada golongan Khurasaniyin dan Iraqiyin. Illa melainkan anna bahawasanya hadhil kutuba wa ghairaha, buku-buku ini dan selainnya, qad laqat tahqiqan wasi'an, telah menerima ia, buku-buku ini dan selainnya, akan tahqiq yang luas, anil imamaini an-Nawawi wal Rafi'i, daripada kedua imam Nawawi dan Rafi'i rahimahumallah. Ila an qala al-Imam Ibn Hajar al-Haytami wa ghairuhu, sehinggalah bahawa berkatalah oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami dan selainnya minal mutaakhirin, daripada golongan ulama mutaakhirin, qad ajma'al muhaqqiquna, sungguh telah ijma', telah sepakat oleh muhaqqiq, ulama muhaqqiq, ala ke atas, annal kutuba al-mutaqaddimata ala syaikhaini, bahawasanya kitab-kitab, buku-buku yang terdahulu ke atas kedua Syekh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, yakni Ar-Rafi'iyah wan Nawawi, berkehendak ia akan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Maksudnya kitab-kitab yang sebelum, yang di atas Imam Nawawi dan Rafi'i, la yu'taddu bi syai'in minha, okay? Tiada dikirakan dengan suatu pun daripadanya. Illa, melainkan, illa, tidak dikirakan dengan sesuatu daripadanya, maksudnya tak selayaknya untuk kita mengatakan di dalam kitab yang sebelum Rafi'i dan Nawawi bahawa pandangan itu adalah muktamad, pandangan ini adalah muktamad dan sekiannya. Illa, melainkan jika, illa ba'da kamalil bahsi wat tahriri, melainkan setelah sempurna pencarian dan penyuntingan, hatta yaghluba ala dhanni, sehingga ghaliblah ke atas dhan, annahu rajihu madhhabi Syafi'i, oleh bahawa ia, okay, sesuatu itu tadi adalah rajih di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulan daripada yang perenggan telah kita baca tadi, kitab-kitab, Ibn Hajar mengatakan bahawasanya muhaqqiqun di dalam mazhab bersepakat bahawa kitab yang sebelum daripada Ar-Rafi'i, di atas Ar-Rafi'i dan An-Nawawi itu, tidak dapat kita nak memuktamadkan sesuatu qaul di dalam kitab tersebut, melainkan setelah
betul-betul diperiksa dan diyakini bahawa itu adalah pandangan yang rajih di dalam mazhab. Maksudnya, nak rujuk kepada kitab di dalam mazhab, jangan rujuk kepada sebelum Rafi'i dan Nawawi sebab di dalamnya banyak pandangan-pandangan aujuh daripada ashab, aqwal daripada Asy-Syafi'i yang disebut di dalam kitab-kitab tersebut. Yang mana kita tidak pasti pandangan itu adakah dia muktamad atau tidak di dalam mazhab Syafi'i. Qalu, berkata mereka, ulama mazhab Syafi'i ataupun muhaqqiqun tadi, hadza, demikian ini, fi hukmin lam yata'arrad lahu asy-syaikhani aw ahaduhuma. Ini adalah pada hukum yang tidak menyentuh baginya, tidak membicara baginya oleh Syaikhan, Rafi'i dan Nawawi, atau ahaduhuma atau salah seorang daripada keduanya. Fa'in ta'arrada lahu, maka jika menyentuh, maka jika membicaralah keduanya, Rafi'i dan Nawawi, lahu baginya. Falladhi atbaqa alaihi al-muhaqqiquna anna al-mu'tamada fil madhhabi mattafaqa alaihi. Maka bermula yang disepakati ke atasnya oleh muhaqqiqun bahawa muktamad di dalam mazhab itu adalah pendapat yang ittifaq keduanya Rafi'i dan Nawawi ke atasnya. Okey? Jadi sekiranya sesuatu masalah itu, sesuatu hukum itu ada dibicarakan oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, maka muktamadnya adalah apa yang disepakati oleh kedua-dua Asy-Syaikhain, Rafi'i dan Nawawi. Fa in ikhtalafa wa lam yujad lahuma murajjihun, maka jika berselisihlah keduanya dan tidak didapat bagi keduanya murajjih, sesuatu yang merajihkan pandangan salah satu daripada keduanya, au wujida ataupun didapati murajjih walakin ala sawa'i, akan tetapi setaraf. Okey, setaraf maksudnya pandangan Rafi'i dan Nawawi berbeza pandangan. Pandangan Rafi'i ada murajjih, pandangan Nawawi ada murajjih, tapi selevel, okey, ala sawa, sama. Fal mu'tamadu maqalahu Nawawi, maka bermula yang muktamad itu adalah apa yang mengatakan akannya oleh An-Nawawi. Muktamadnya adalah pandangan Nawawi. Wa in wujida li ahadihima dunal akhari, dan jika didapatlah bagi salah satu daripada keduanya tidak yang lain, okey, maksudnya salah satu ada murajjih, fal mu'tamadu dzut tarjihi, maka pandangan yang muktamad adalah yang memiliki murajjih, yang memiliki tarjih. Fa in ittafaqal mutaakhiruna ala anna maqalahu sahwun, maka jika sepakatlah oleh ulama mutaakhirun ke atas bahawa barang apa yang dikatakan oleh keduanya itu sahwun, okey, silap ataupun lalai, fala yakunu hina idzin mu'tamadan lakinnahu nadirun jiddan, maka tiadalah ia, maksudnya apa yang dikatakan oleh Rafi'i dan Nawawi itu hina idzin tatkala itu mu'tamadan, tidaklah ia menjadi pandangan yang muktamad. Lakinnahu nadirun jiddan, akan tetapi situasi ini teramatlah jarang. Jadi kita simpulkan daripada perenggan yang telah kita baca tadi, pandangan yang muktamad adalah yang pertama sekali, apabila ada sesuatu hukum yang dibicarakan oleh Ar-Rafi'i dan Nawawi dan berlaku persepakatan antara keduanya, maka pandangan muktamad adalah apa yang disepakati oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Sekiranya Ar-Rafi'i dan Nawawi berselisih pandangan, okay, dan ada murajjih bagi Ar-Rafi'i, ada juga murajjih bagi An-Nawawi, ala sawa, murajjih yang sama level, okay, sama-sama ada murajjih,
maka yang muktamadnya adalah kita memenangkan qaul An-Nawawi. Okey, atas beberapa sebab yang diterangkan di dalam kitab-kitab berkenaan dengan fatwa mazhab Syafi'i. Kemudian sekiranya kedua ini Rafi'i dan Nawawi berbeza pandangan, uh, namun salah satu daripada mereka ada merajih, okay, ditarjihkan, maka yang memiliki tarjih itu adalah pandangan muktamad. Kemudian lagi, sekiranya mutaakhirun bersepakat bahawa apa yang dikatakan oleh Rafi'i dan Nawawi sebagai silap ataupun lalai, okay, maka tidaklah pandangan keduanya itu menjadi pandangan muktamad. Tapi ini telah kita sebutkan amat nadir, jarang. Seterusnya, selepas Ar-Rafi'i dan An-Nawawi rahimahumallah melakukan penyuntingan terhadap kitab-kitab mazhab sebelum daripada keduanya, maka karangan beliau ataupun karangan mereka berdua, khususnya Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi menjadi uh, satu fokus menjadi satu fokus di kalangan ulama Syafi'iyah, menjadi satu uh, sukatan pembelajaran standard, khususnya matan Minhajut Talibin contohnya. Summa ba'da dhalika, kemudian setelah itu, Ja'a Ibnu Hajarin war-Ramliyu, datanglah oleh Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Ini adalah Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli. Ayahnya adalah Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli. Wa syaraha, dan mensyarahlah oleh keduanya, Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, Al-Minhaja, akan matan Minhajut Talibin. Wa allafa fil madhhabi kathiran bi tariqatin muharraratin, dan telah mengaranglah keduanya, Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, dalam mazhab akan banyak kitab, okay, dengan bi tariqatin, dengan gaya, okay, dengan cara yang muharrarah, yang detail, yang telah muharrar, yang detail, yang tersusun, yang telah ditelitikan, telah ditelitikan. Wa yaqulu mutaakhiru Syafi'iyyati, dan berkatalah oleh ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i, innal mu'tamada min ba'dihima, okay, sesungguhnya pandangan yang muktamad daripada setelah keduanya Ar-Rafi'i dan Nawawi, yang kita baca pada perenggan yang di atas, Ar-Rafi'i dan Nawawi, muktamad setelah Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah Ibnu Hajarin Al-Haytamiyu wa Muhammadun Ar-Ramliyu. Ni boleh buang waw di sini kan. Okey, buangkan waw. Jadi innal mu'tamada min ba'dihima, yakni min ba'di Rafi'i wa Nawawi, adalah Ibnu Hajar Al-Haytami wa Muhammad Ar-Ramli. Ini menurut pandangan beberapa mutaakhirun. Jadi dikatakan di sini dalam teks kita ini, pandangan muktamad setelah Imam Rafi'i dan Nawawi adalah Ar-Ramli dan Muhammad, Ibnu Hajar dan Muhammad Ar-Ramli. Maka dikatakan dengan lebih lanjut, fala tajuzul fatwa bima yukhalifuhuma, maka tiada haruslah berfatwa dengan barang yang menyelisihi akan keduanya. Okey, yang menyelisihi akan Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Bahkan tidak boleh berfatwa dengan bima yukhalifu tuhfatal muhtaji libni Hajarin, okey, wa nihayatal muhtaji lirramliyi. Bahkan tidak boleh berfatwa dengan barang yang menyelisihi ia barang akan tuhfatul muhtaj karangan Ibnu Hajar dan nihayatul muhtaj karangan Ar-Ramli. Zalika, yang demikian itu kerana annal muhaqqiqina wal ulama'a qad qara'uhuma ala musannifihima. Okey, bahawa muhaqqiqin dan ulama telah membaca akan keduanya, telah membaca tuhfatul muhtaj dan nihayatul muhtaj
ala musannifihima, ke atas penulis keduanya, dibaca di hadapan penulis, yakni di hadapan Ibnu Hajar dan Muhammad Ar-Ramli. Hatta inna nihayata, sehinggakan sesungguhnya kitab An-Nihayah quri'at ala Ramli, dibaca akan Nihayah itu di atas di hadapan Imam Ar-Ramli, ila akhiriha, sehingga ke hujung kitab, fi arba'i mi'atin minal ulama'i, okey, pada 400 ulama, fanaqaduha wa sahhahuha, maka mereka mengkritik dan mereka mentashih akan Nihayatul Muhtaj. Fabalagat bidzalika haddat tawatur, maka sampailah An-Nihayah ni, okey, dengan yang demikian itu, dengan tashih daripada 400 ulama itu, sampailah ia dengan demikian itu akan haddut tawatur, okey, peringkat mutawatir. Amma Tuhfatu, adapun kitab Tuhfatul Muhtaj, fala yuhsawna kathratan, maka tidak dibilangkan mereka itu nisbah banyak, maksudnya ramai ulama yang membaca Tuhfatul Muhtaj. Maka sekiranya berlaku ittifaq di antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, kita katakan itulah pandangan yang muktamad di dalam mazhab. Kalau berbeza ataupun kalau berselisih pandangan di antara Ibnu Hajar dan Ramli, apakah yang kita lakukan? Okey. Fa in ikhtalafa, maka jika berselisih keduanya, yakni jika berselisih Ibnu Hajar dan Muhammad Ar-Ramli, fa akhadha ulama'u Misra bima qalahu Ramli, maka mengambillah oleh ulama Mesir dengan barang, okay, yang mengata akannya oleh Ar-Ramli, maksudnya mengambil pandangan Ar-Ramli. Ini ulama Mesir mengambil pandangan Ar-Ramli. Wa akhadha ulama'u Hadramauta wasyami wal akradi wa aktsaril yamani wal hijazi bima qalahu Ibnu Hajar, dan mengambillah oleh ulama Hadramaut dan Syam, ulama Kurdi dan kebanyakan kawasan Yaman dan Hijaz mengambil pandangan Ibnu Hajar. Waqad ullifa fi ikhtilafihima kutubun, dan sungguh telah dikaranglah pada ikhtilaf keduanya Ibnu Hajar dan Ar-Ramli akan beberapa kitab. Minha, sebahagian daripada kitab tersebut, Ithmidul Ainain fi ba'd ikhtilafi syaikhain, karangan li Syekh Ali Basabrin, karangan Syekh Ali Basabrin. Dan ada juga kitab lain, Fathul Ali, lagi Kashful Ghita wal Labs, dan ada lagi kitab yang menghimpunkan khilaf antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar, bahkan disebut juga pandangan Khatib dan Syekhul Islam, iaitu Al-Manhal An-Nadakh fi Ikhtilafil Asyakh. Jadi ini adalah beberapa kitab yang menyebut khilaf antara imam-imam mutaakhirin golongan Syafi'iyah. Sekali lagi, antara kitab yang menghimpunkan khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, satu yang kita baca tadi, Ithmidul Ainain fi ba'd ikhtilafi syaikhain. Kemudian ada kitab Fathul Ali bi jam'il khilaf baina Ibni Hajarin wa Ibni Ramli. Kemudian Kashful Ghita'i wal Labs an ikhtilafi Ibni Hajarin wasyams. Ini adalah kitab yang menghimpunkan ataupun menekankan, membicarakan khilaf di antara Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ada lagi kitab yang baik, boleh dirujuk, yang menghimpunkan khilaf di antara mutaakhirin, Al-Manhal An-Nadakh fi Ikhtilafi Al-Asyakh. Yang ini menghimpunkan khilaf antara Ibnu Hajar, Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syarbini dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan mungkin ada sebut beberapa pandangan ulama mutaakhirin yang lain. Seterusnya,
Jadi, telah kita bincangkan sekiranya berlaku khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, maka ulama Mesir mengambil pandangan Ar-Ramli, manakala ulama Hadramaut, Yaman, Hijaz, Kurdi mengambil pandangan Imam Ibnu Hajar. Amma ma lam yata'arrada lahu, adapun adapun barang yang tidak membicara keduanya baginya, okey. Maksudnya sesuatu perkara yang tidak disebut oleh Ibnu Hajar dan Ar-Ramli kedua-dua. Fayufta bi kalami Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka difatwalah dengan kalam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Okay. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, apabila disebut Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i, maka yang kita maksudkan adalah Zakaria Al-Ansari. Beliau hidup lama dan ramai mengajar anak-anak murid, ramai yang menjadi anak murid beliau. Disebabkan itu diberi gelaran Syekhul Islam. Bahkan beliau ini adalah guru kepada Ibnu Hajar, Ahmad Ibn Hajar, uh, Muhammad Ibn Ahmad Ar-Ramli yang kita sebutkan tadi, guru juga kepada Al-Khatib Asy-Syarbini. Okey. Walahu, dan baginya, bagi Syekhul Islam, iddatu musannafat, beberapa penulisan, musannafatin fiqhiyatin, kitab-kitab fiqh, matbu'atin, yang dicetak. Ahammuha, uh, bermula yang paling penting daripada kitab-kitab yang tersebut, Al-Manhaju, okey, Mukhtasaru Minhajin Nawawi. Kitab Al-Manhaj ini adalah mukhtasar bagi Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin dikarangkan oleh Imam An-Nawawi. Datang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari meringkaskan kitab Minhajut Talibin menjadi kitab Manhaj, Manhajut Tullab. Bukan sahaja kitab yang diringkaskan, namun nama pun turut diringkaskan oleh Syekhul Islam. Daripada Minhaj menjadi Manhaj, Talibin menjadi Tullab. Wa syarhuhu lahu aidan, dan syarah ke atas kitab Manhaj bagi Imam Zakaria Al-Ansari diri sendiri. Wa syarhur Rawd, okey. Wa syarhul Bahjah, ni nama kitab Syekhul Islam. Wa tahrir tanqih, tanqih, tahrir tanqih al-lubab. Okey, wa syarhuhu, dan syarah kepada kitab tahrir. Kemudian sekiranya kita tidak mendapati pandangan Syekhul Islam, di sini dikatakan thumma, kemudian, yu'khadhu bi kalami Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini, diambillah dengan kalam Syekh Khatib Syirbini. Walahu, dan baginya, bagi Khatib Syirbini, Mu'nil Muhtaj Syarhul Minhaj. Okay, Mu'nil Muhtaj, syarahan kepada kitab Minhajut Talibin. Wal Iqna', dan kitab Iqna', Syarhu Matni Abi Syuja', syarahan ke atas matan Al-Ghayah wa Taqrib, karangan Al-Qadi Abu Syuja'. Wahuma masyhurani matbu'ani, dan keduanya, Mu'nil Muhtaj dan Iqna' ini masyhur, terkenal dan dicetak. Kemudian pertama tadi Syekhul Islam, kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian summa, kemudian bikalami Hasyati Zayyadi. Okay, yang ni saya baca Hasyiah Zayyadi. Thumma, kemudian lagi bikalami Hasyati Ibn Qasim Al-Abbadi, okay, ala Tuhfati Ibn Hajar, Hasyiah Ibn Qasim Al-Abbadi di atas syarahan Minhajut Talibin, Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar. Wahuwa matbu'un ma'aha, dicetak bersama dengan Tuhfah. Thumma bikalami Syekh Umairah fi hasyatihil masyhurah ala syarhil mahalli ala Minhaj. Kemudian dengan kalam Syekh Umairah dalam hasyiahnya yang terkenal di atas syarahan Imam Al-Mahalli, syarahan Imam Al-Mahalli, Kanzur Raghibin. Okey. Wahia matbu'atun aidan, dan hasyiah Umairah ini juga dicetak. Thumma, kemudian bikalam Syekh Ali Asy-Syabra Mulusi ala Nihayatul Ramli, okey, ataupun Syubra Milisi. Kemudian dengan kalam Syekh Ali Asy-Syubra Milisi di atas hasyiah beliau di atas Nihayatul Ramli. Wahia matbu'atun aidan, dan dia juga dicetak ma'ha, bersama dengan Nihayah Al-Muhtaj, Nihayah Ar-Ramli.
ثم بكلام حاشية الحلبي ثم بكلام حاشية الشوبري ثم بكلام حاشية العناني وذلك ما لم يخالف أصل المذهب. Okay, dan demikian itu adalah selama mana tidak menyalahilah mereka itu akan usul mazhab. Jadi kita ringkaskan, sekiranya tidak ada dibicarakan oleh Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, maka kita mengambil fatwa ataupun pandangan Syekhul Islam. Okay. Tak ada, maka seterusnya Al-Khatib Asy-Syarbini. Kemudian ikut urutan yang telah kita bacakan. Okay. Khatib Asy-Syarbini. Kemudian Az-Zayadi. Kemudian Ibn Qasim Al-Abbadi. Kemudian Umairah. Okay. Kemudian Ali Asy-Syubra-Milisi. Kemudian Al-Halabi. Kemudian Asy-Syaubari. Kemudian Al-Anani. Ini adalah turutan untuk untuk mengambil pandangan muktamad. Hadza bermula ini, okey, yang telah kita sebut tadi, ma dzukira al-madhkur, bermula ini adalah ma qarrarahu al-mutaakhiruna min ulama'il madhhabi. Okey, adalah barang yang telah mentakrirlah akannya oleh mutaakhirun, ulama mutaakhirun daripada ulama mazhab Syafi'i. Wasaru alaihi bil fi'li, dan berjalanlah dan berlakulah mereka itu ke atasnya, ke atas apa yang telah ditakdirkan ini, bil fi'li, sungguh, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, wa hawashihim, dan hasyiah-hasyiah mereka, wa taqaririhim, dan takrirat mereka, ila asrina hadha, sehinggalah kepada masa kita sekarang, masa kita ini. Okey. Jadi ini adalah satu pandangan yang disebutkan di dalam teks ini. Ada yang berpandangan setelah Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, maka semua Ashabul Hawashi, semua pandangan Ashabul Hawashi, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, ni pandangan yang lain. Pandangan yang lain ini mengatakan bahawa setelah Ar-Rafi'i dan Nawawi, maka semua pandangan Ashabul Hawashi, sama ada Ibnu Hajar ataupun Ar-Ramli ataupun Syekhul Islam ataupun Al-Khatib Asy-Syarbini, maka semua pandangan mereka boleh difatwakan dan dianggap sebagai muktamad. Ini pandangan yang lain. Jadi, satu pandangan yang telah kita baca yang tadi, okey. Yang kedua telah saya sebutkan bahawa muktamadnya adalah selepas daripada Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, muktamadnya adalah mana-mana pandangan daripada ashab Al-Hawashi Al-Mutaakhirin. Pandangan yang ketiga adalah muktamad setelah daripada Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah pandangan yang dipersetujui oleh majoriti ashab Al-Hawashi ataupun ulama Al-Mutaakhirin. Okey, jadi ada tiga pandangan berkenaan dengan pandangan muktamad, khususnya setelah daripada Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Dan tidak diragukan bahawa pandangan yang paling ringan, pandangan yang paling mudah adalah pandangan yang kedua yang telah saya sebutkan, iaitu pandangan muktamad setelah daripada Rafi'i dan Nawawi adalah mana-mana pandangan daripada ulama mutaakhirin yang muktabar. Ini adalah pandangan yang paling ringan. Jadi boleh pilih mana-mana. Sekiranya kita mengambil pandangan yang telah kita baca ini, maka untuk menentukan pandangan muktamad, kita berpegang teguh kepada kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar dan Nihayatul Muhtaj Muhammad Ar-Ramli. Sekiranya tidak didapati di dalam kedua kitab tersebut, maka kita pun pergi kepada kitab-kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jika tidak ada, maka seterusnya kepada Al-Khatib Asy-Syarbini. Jadi kita akan ikut turutan yang telah disebut di dalam
teks tadi. Okey. Zakaria Al-Ansari, kemudian Khatib Shilbini, kemudian Az-Zayyadi, kemudian Ibn Qasim Al-Ambadi, kemudian Umairah, kemudian Ali Asy-Syubra-Milisi, kemudian Al-Halabi, kemudian Asy-Syaubari, kemudian Al-Anani. Okey. Jadi sekian sahaja untuk video ataupun rakaman kali ini. Alhamdulillah kita telah bincang secara panjang lebar berkenaan dengan kitab-kitab muktamad di dalam mazhab Syafi'i, dan sekaligus sebenarnya kita telah pun membincangkan teori berkenaan dengan apakah pandangan muktamad di dalam mazhab kita. Okey. Sekian itu sahaja. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.